Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam sejahtera. Okey, terlebih dahulu terima kasih banyak kepada Dr. Ashfa. Okey, selamat pagi dan selamat berpuasa lah kepada semua peserta webinar. Okey, para pendengar Studio Sihat pada hari ini. Jadi seperti yang telah diwawarkan, saya Puan Norina Azharuddin daripada Yayasan Buah Pinggang Kebangsaan Malaysia. So jadi anda bersama dengan saya hari ini, kita akan mengupas tajuk berkaitan dengan buah pinggang. Okey, senyap tapi bahaya. Kenali dan cegah penyakit buah pinggang kronik. Okey. Jadi untuk topik hari ini saya akan berkongsi beberapa strategi pencegahan yang kita boleh amalkan dalam kehidupan seharian. Jadi Puan, untuk pengetahuan semua, Puan, ya. maaf saya nak interrupt. Actually tak nampak lah slide. Okey, sekejap ya. Keluar tak? Ya, yes. Sekarang ada slide. Ya. Okay. Alright. Alright, okay, saya sambung semula. Okey, jadi untuk pengetahuan semua, sebenarnya CKD ni merupakan satu penyakit yang tidak menunjukkan gejala pada peringkat awal. Okey, jadi pemahaman tentang orang kata apa faktor risiko dia, lepas tu serta langkah-langkah pencegahan adalah sangat penting. Okey. Baik, kita teruskan. Ini merupakan isi kandungan untuk topik kita pada hari inilah. So kita akan bercerita mengenai apa itu CKD. Okey, kemudian kita akan ketahui punca-punca dan faktor risiko. Seterusnya saya akan huraikan tentang tanda awal dan juga gejala. Okey, kemudian kita akan lihat rawatan. Okey, apa rawatan yang ada kepada pesakit buah pinggang kronik tahap akhir ni. Dan akhir sekali adalah langkah pencegahan. Okey. Jadi sebelum kita melangkah dengan lebih jauh, eloklah kiranya terlebih dahulu kita kenali buah pinggang kita terlebih dahulu. Jadi sebelum tuan-tuan, puan-puan bertanya dengan saya nak tanya dahululah tuan-tuan. Okey, dekat mana buah pinggang anda? Jadi tuan-tuan tahu tak dekat mana buah pinggang kita? Okey. Alright, seperti yang tuan-tuan boleh tengok dalam slide ni, okey. Kita dikurniakan dengan sepasang buah pinggang. Okey, ada dua. Okey, sebelah kiri dengan sebelah kanan. Okey. Kedudukan dia terletak di bahagian belakang, di atas daripada pinggang kita, bawah daripada tulang rusuk. Dan bentuk buah pinggang kita ni adalah seperti kekacang. Nampak tak kacang merah gambar saya kongsikan tu exactly lebih kurang sama kan macam kacang merah. Dan siapa tahu, okey, apa bentuk buah pinggang kita? Besar mana buah pinggang kita? Tadi bentuk kita dah tahu seperti kekacang. Kemudian saiz buah pinggang kita besar mana? Siapa tahu? Okay, saiz buah pinggang kita sebenarnya sebesar genggaman tangan. Cuba semua orang genggam tangan. Genggamlah tangan masing-masing. Okey, tengok. Okay, sebesar itulah sebenarnya saiz buah pinggang kita. Nampak tak besar mana kan? Tapi fungsi dia kepada tubuh badan kita sebenarnya sangat-sangat penting. Okay. Andai kata satu buah pinggang kita rosak, okay, satu buah pinggang ni masih lagi boleh menjalankan fungsinya kepada tubuh badan kita. Okay, andai kata kedua-dua buah pinggang kita rosak, apa akan berlaku kepada kita? Okay, dia akan menjejaskan keseluruhan kesihatan kita. Okay, jadi sangatlah penting untuk kita jaga buah pinggang kita supaya sihat, supaya dia boleh melakukan tugas-tugas penting dalam badan kita. Jadi apa tugas yang buah pinggang kita lakukan? Jom kita tengok. Okay, yang pertama, dia adalah untuk membuang toksin dalam badan. Jadi untuk kita yang sihat ni, okay, tugas buah pinggang adalah menghasilkan air kencing. Okay, dengan menghasilkan air kencing ni, okay, tubuh kita boleh mengeluarkan toksin, okay, bahan-bahan kumur melalui air kencing. Jadi sangat penting untuk kita pastikan buah pinggang kita kekal sihat supaya kita boleh kencing, supaya bahan kumur, bahan toksin daripada badan kita boleh dikeluarkan. Okay. Yang kedua adalah untuk mengimbangi cecair dan juga elektrolit dalam badan. Okey, ini orang kata merupakan salah satu cara buah pinggang. Fungsi dia yang sangat unik. Okey, dia untuk orang kata kawal jumlah cecair yang ada dalam badan kita dengan mengawal jumlah air kencing yang dikeluarkan. Okay, perasan tak? Contohnya macam sekarang kan, bulan puasa, kita kurang minum air, maka air kencing yang dihasilkan adalah sedikit. Dan kalau kita lihat pun warna dia lebih gelap. Okay, tapi kalau kata kita minum cukup air, okay, maka jumlah air kencing dihasilkan adalah lebih banyak dan warnanya adalah lebih cerah. Okay, nampak kan? Okay, yang seterusnya fungsi buah pinggang kita adalah, okay, dia bertindak untuk mengawal tekanan darah kita. Okay, dia menghasilkan hormon renin. Okay, dia akan kawal tekanan darah kita supaya berada dalam keadaan yang optimal. Kalau kata buah pinggang kita rosak,
Okay, dia tak boleh hasilkan hormon untuk kawal tekanan darah. Tekanan darah jadi tinggi. Apa jadi? So bila tekanan darah tinggi, okay, banyak kesan-kesan negatif. Dia akan menyebabkan, dia akan kacau kita punya jantung. Jantung kena bekerja keras nak pam darah. Okay, dia akan kacau buah pinggang kita. Okay, buah pinggang kita akan jadi lebih cepat rosak. Okay. Dan kemudian yang seterusnya adalah dalam penghasilan sel darah merah. Okey, bila paras oksigen dalam badan kita menurun, okey, buah pinggang kita ni akan hasilkan hormon dipanggil sebagai erythropoietin lah. So dia akan hasilkan sel darah merah kita dalam sumsum tulang. Okey. Kalau siapa yang pernah tengok orang yang ada sakit buah pinggang? Okey, kalau kita tengok orang yang ada sakit buah pinggang ni macam mana? Muka mereka nampak macam pucat, lemah, lesu kan? Sebab sel darah merah tak dapat dihasilkan secara secukupnya mengikut keperluan badan kita kan. Okey, dan yang terakhir adalah untuk mengaktifkan vitamin D, okey, untuk membantu penyerapan kalsium untuk pembentukan tulang yang kuat dan sihat. So vitamin D yang kita dapat daripada diet pemakanan kita, daripada kulit kita kan, dapat daripada cahaya matahari tu, dia akan bertukar kepada bentuk aktif yang dipanggil sebagai calcitriol. Okey, vitamin D aktif ni akan orang kata membantu penyerapan kalsium untuk pembentukan tulang yang kuat dan juga sihat. Jadi pinggang kita ni memiliki peranan yang sangat-sangat penting dalam menapis darah, okey, buang bahan toksin, okey, mengimbangkan cecair dan juga elektrolit dalam badan, kawal tekanan darah, okey, hasilkan sel darah merah, okey, dan juga aktifkan vitamin D untuk penyerapan kalsium, bentukkan tulang yang sihat. Okey. Jadi fungsi buah pinggang yang optimal ni sebenarnya asas kepada kesihatan kita. Jika orang kata kalau kita tak jaga buah pinggang rosak, okay, berlakunya kegagalan buah pinggang, dia boleh membawa kepada komplikasi yang serius. Okay. Baik, saya teruskan. Okay, kita nak tahu pula apa itu penyakit buah pinggang kronik ataupun dipanggil sebagai CKD. Okay. CKD ni sebenarnya dia merupakan satu keadaan yang progresif di mana fungsi buah pinggang kita akan merosot, akan berkurang di dalam jangka masa yang panjang. Dia tak tiba-tiba dia ambil jangka masa yang panjang, mungkin berbulan-bulan ataupun bertahun-tahun. Dia berlaku tanpa gejala pada peringkat awal. Kebanyakan kita memang tak sedar, tak perasan kemerosotan fungsi buah pinggang kita. Selalunya bila kita sedar-sedar, orang kata dah tahap akhir, dah tahap yang teruk. So kalau kita biarkan tanpa rawatan, akhirnya orang kata penyakit buah pinggang ni dia tak boleh dipulihkan. Kenapa tak boleh dipulihkan? Kerana kerosakannya adalah kekal. Jadi tuan-tuan ingat ya, kerosakan buah pinggang adalah kekal. Dia tak boleh dipulihkan, dia tak boleh disembuhkan seperti penyakit lain. Kita makan ubat, boleh sembuh, boleh baik kan. Tapi bila berlakunya penyakit buah pinggang tahap akhir ni, buah pinggang kita ni kiranya macam total loss lah. Tak boleh berfungsi langsung. Okay. Right. Kita lihat pula peringkat kerosakan buah pinggang. Okey, terdapat angka dibahagikan kepada 5 peringkat untuk kerosakan buah pinggang ni berdasarkan kadar GFR. GFR ni kita disebut sebagai ukuran fungsi buah pinggang kita dalam menapis sisa darah. Okey. Ada 5 peringkat, yang pertama, kedua, ketiga dan juga keempat dan kelima lah. Okey, anda kata bila sampai ke tahap kelima, fungsi buah pinggang dah berkurang daripada 15. Okey, menunjukkan waktu ini kita memerlukan dialisis ataupun pemindahan buah pinggang. Sebab buah pinggang kita dah tak mampu untuk berfungsi seperti biasa. Okey, untuk menapis lebihan cecair, pembuangan toksin. So buah pinggang kita tak boleh buat, jadi memerlukan dialisis ataupun pemindahan buah pinggang untuk menggantikan fungsi buah pinggang yang telah rosak tadi. Okey. Kemudian kita nak lihat juga, suka saya nak kongsikan dengan orang kata para pendengar, penonton, statistik di Malaysia, keadaan pesakit buah pinggang di Malaysia sekarang bagaimana. So kalau kita boleh lihat daripada jadual yang saya kongsikan, dekat Malaysia lebih kurang terdapat lebih daripada 10,000 pesakit buah pinggang baru yang didaftarkan. Sumber daripada Malaysian Dialysis and Transplant Registry 2023 lah. Dan kalau kita lihat pula daripada tabel tu dalam tempoh 10 tahun, bilangan pesakit buah pinggang baru yang didaftarkan setiap tahun, kita lihat jumlah dia semakin meningkat. Boleh lihat tu ya, semakin bertambah. Sahaban tahun semakin bertambah betapa ramainya orang yang ada sakit buah pinggang.
Dan di Malaysia pula lebih kurang 4.7 juta ataupun 1 daripada 7 orang didiagnos sebagai pesakit buah pinggang kronik. So kita kena jagalah buah pinggang kita elok supaya kita tak tergolong antara golongan yang 4.7 juta tadi ataupun 1 daripada 7 orang yang ada penyakit buah pinggang kronik. Okay? Okay. Alright. So, apa kita kena buat? Kita kena tahu faktor risiko. Okay, apa penyebab kepada penyakit buah pinggang kronik ni? CKD ni dia boleh disebabkan oleh pelbagai faktor, termasuklah orang kata dari segi penyakit kronik, dari segi orang kata apa, gaya hidup yang tidak aktif, faktor genetik ke, umur ke, dari segi penggunaan ubat tahan sakit untuk tempoh jangka masa yang panjang. Jadi kita kena faham faktor risiko ni supaya kita dapat orang kata membantu pencegahan daripada peringkat awal lagi. Okay. Okay, kalau tuan-tuan boleh lihat yang warna merah tu, saya ada highlightkan faktor risiko utama. Okay, terdapat 2 faktor risiko utama yang menyebabkan kepada CKD ni. Yang pertama adalah diabetes. Dan yang kedua adalah hipertensi. Diabetes dan hipertensi ni merupakan orang kata satu penyakit yang macam common dekat Malaysia kan. Selalu kita dengar orang, terutama macam tak semestinya orang tua, orang muda pun ada kan menghidap ada diabetes, ada hipertensi. Okay, diabetes ni merupakan penyebab utama kepada CKD. Bila kita tahu orang diabetes ni dia maksudnya dia ada gula dalam darah yang tinggi tak terkawal. Okay, bila paras gula dalam darah yang tinggi tak terkawal, dia akan rosakkan salur darah kecil yang ada dalam buah pinggang kita. So sekaligus dia menyebabkan buah pinggang kita tak dapat menapis sisa dengan baik. Okay, kemudian yang kedua adalah hipertensi. Hipertensi ni merupakan faktor risiko kedua terbesar bagi CKD. So sama juga tekanan darah yang tinggi akan rosakkan salur darah dalam buah pinggang kita. Jadi dia akan ganggu fungsi buah pinggang. Okay? Selain daripada faktor risiko utama ni, ada juga terdapat faktor risiko yang lain. Antaranya kalau kita tengok tu obesiti. Obesiti ni berpunca daripada gaya hidup kan, faktor gaya hidup yang tidak sihat. So dia menyumbang kepada obesiti. Dan obesiti juga adalah punca kepada pelbagai penyakit yang tidak berjangkit ataupun kita panggil sebagai non-communicable disease. Termasuklah diabetes dan hipertensi yang lead kepada CKD. Okay? Dan dari segi sejarah keluarga juga, kalau kata ada ahli keluarga kita, contoh mak atau ayah yang ada CKD ni, maka potensi kita nak dapat penyakit yang sama berbanding dengan orang yang tak ada tu lebih tinggi sikit lah chances dia. Jadi sekurang-kurangnya setahun sekali kita pergi periksa kesihatan. Sebab kita tahu penyakit kronik ni berlaku dalam diam, senyap-senyap. So tak ada tanda-tanda awal. Jadi bila kita pergi periksa kesihatan, so kita tahulah tahap gula kita macam mana, paras tekanan darah kita macam mana, kolesterol dalam darah kita macam mana, buah pinggang kita macam mana. Sekurang-kurangnya pencegahan peringkat awal tu boleh dilakukan. Kemudian kita lihat pula dari segi faktor umur. Risiko CKD ni meningkat dengan umur kerana fungsi buah pinggang kita ni akan menurun secara semula jadi mengikut peningkatan umur. Dan kalau kita lihat juga kebanyakan orang kata warga emas, mereka ada diabetes, mengidap diabetes ataupun hipertensi yang merupakan penyebab utama kepada CKD tadi. Selain daripada faktor umur, penggunaan ubat tahan sakit juga dalam tempoh jangka masa yang panjang ataupun penggunaan dos yang berlebihan. Contohnya seperti ibuprofen, naproxen, ataupun pengambilan aspirin dalam dos yang tinggi lah. So jadi bolehlah kita rumuskan bahawa CKD ni satu penyakit yang bukan terjadi secara tiba-tiba. Tapi dia berpunca daripada pelbagai faktor. Ada faktor yang boleh kita cegah kan. So jadi dengan mengetahui faktor risiko ni, so langkah awal kita boleh ambil untuk lindungi buah pinggang kita. Sekarang ni saya nak kongsi dengan penonton semua, pendengar, mengenai statistik. Tadi kita dah kata diabetes dengan hypertension ni merupakan faktor risiko utama. So kita nak tengok kadar dia, prevalent dia. Berdasarkan daripada Malaysian Dialysis and Transplant Registry Report tahun 2023, kalau kita boleh lihat dalam jadual yang saya kongsikan, 56% pesakit dialisis baru mempunyai diabetes. Kalau kita boleh rumuskan bahawa separuh daripada pesakit yang buat dialisis tu ada diabetes. Maksudnya jika anda ada diabetes, anda berpotensi, orang kata 50% chances untuk dapat CKD.
Begitu juga dengan darah tinggi. Kalau kita lihat dalam tabel ni, darah tinggi ni hampir 30% pesakit dialisis baru menghidap hipertensi. So diorang yang dia buat dialisis ni 1/3 daripada mereka ada hipertensi. That's why kita kata kencing manis, darah tinggi ni merupakan faktor utama yang menyebabkan kepada CKD. Okay. Kemudian kita nak lihat pula. Selain daripada faktor-faktor tadi, buah pinggang ni dia terjadi, orang kata berkembang secara senyap. Tanpa gejala pada peringkat awal. So kita tak perasan. Tetapi dia ada menunjukkan tanda-tanda ataupun gejala apabila buah pinggang kita semakin merosot. So jadi apakah tanda-tanda atau gejala yang ditunjukkan? Kita boleh lihat. Yang pertama, dia akan bagi kesan kepada perubahan air kencing kita. Kita boleh lihat air kencing kita jadi berbuih. Biasa kencing berbuih tak? Ada buih kan sikit-sikit, tapi ini buih ni terhasil dengan sangat banyak, berbusa. Ini disebabkan oleh berlakunya kebocoran protein. Sepatutnya protein tak boleh keluar lah daripada air kencing, tapi bila buah pinggang kita dah rosak, fungsi dia dah menurun, dia tak mampu lagi untuk jaga protein tadi. So protein dah keluar. Kemudian kita boleh perhatikan terdapat kehadiran darah dalam air kencing. Biasa kencing warna kuning ataupun orange kan. Tetapi tiba-tiba kita tengok warna merah, maksudnya terdapat kehadiran darah. Bagi mereka yang sihat, dalam air kencing tak boleh ada protein, gula ataupun darah. Jika ada salah satu atau mana-mana bahan tersebut, berkemungkinan buah pinggang kita sebenarnya ada masalah lah. So jadi jumpa doktor dengan segera untuk membuat pemeriksaan dengan lebih lanjut. Tak semestinya tanda-tanda yang saya nyatakan ini akan menyebabkan CKD. Mungkin juga berpunca daripada perkara lain. Contohnya macam kata batu karang ke, ataupun dari segi pengambilan ubat-ubatan ke, itu pun akan mempengaruhi juga. Selain daripada itu, tanda-tanda lain yang kita boleh lihat, dan tanda ni kita boleh lihat dengan mata kasar. Berlakunya bengkak, iaitu bengkak air pada kawasan tangan, kulali, kaki, bawah mata. So dia akan jadi macam sembab kan. Bengkak ni kenapa? Bila buah pinggang kita rosak tahap akhir, fungsi buah pinggang kita dah kurang. So maka buah pinggang kita tak mampu lagi untuk menghasilkan air kencing untuk membuang cecair yang berlebihan yang ada dalam badan kita. So cecair yang berlebihan ni akan terkumpul pada kawasan tisu yang lembut. That's why kawasan tersebut tadi akan jadi bengkak, sembab. So kalau kita boleh lihat dalam gambar yang saya kongsikan tu, contoh macam kaki. Bila kita tekan, dia akan tergelam. Lambat baru dia nak timbul semula. Berbanding kita biasa tekan terus timbul kan. Jadi itu merupakan tanda-tanda awal kepada penyakit buah pinggang kronik lah. Right? Seterusnya saya nak kongsikan berkaitan dengan gejala. Gejala ni adalah sesuatu yang boleh dirasai. Kalau tadi tanda-tanda kita boleh lihat dengan mata kasar kita kan. Tetapi gejala ni sesuatu yang kita boleh rasai. Semestinya lah bila buah pinggang kita berada pada tahap yang akhir, dia akan bagi kesan ketara kepada pembuangan air kencing. So kita akan rasa kerap untuk kencing pada waktu malam. Sebelum ni boleh tidur dengan lena kan. So tak dia dah terbangun, kejap-kejap terbangun nak buat air kencing. Tapi bila kita dah buah pinggang dah rosak, kerap kencing pada waktu malam. Kebiasaannya orang yang normal, buah pinggang kita akan serap kembali air kencing yang dihasilkan pada waktu malam. Kemudian boleh rasa sakit semasa nak buang air kencing, dia jadi macam tak lawas ke kan. Bila dah tak boleh kencing langsung, bila paras toksin tinggi dalam badan kita tak boleh dikeluarkan, maka dia akan bagi kesan, kita boleh rasa macam otot kejang, kita boleh dapat kegatalan, keletihan, sukar nak tidur, kemudian loya-loya, muntah, hilang selera makan kan, rasa tak bermaya tubuh kita. Dan kemudian juga bila tak kencing, paras air akan tinggi memenuhi ruang paru-paru. So dia boleh juga menyebabkan kita rasa seperti sesak nafas. Jadi itulah antara tanda-tanda dan gejala. Tanda-tanda dan gejala ni kadang-kadang kita nampak macam mungkin penyakit lain kan. So kita tak menganggap itu CKD. Tetapi sekiranya tanda-tanda atau gejala ni berlaku secara kerap, berulang. Pastikan segera dapatkan pemeriksaan lanjut di hospital atau klinik yang berhaffiran lah. Alright. Yang ini saya nak kongsi berkaitan dengan rawatan untuk kegagalan buah pinggang. So, tadi kita dah tahu dah fungsi buah pinggang, kemudian kita dah lihat dah statistik, tanda-tanda gejala semua. Sekarang ni kita nak tahu rawatan. Macam saya cakap tadi, bila buah pinggang kita rosak, dia tak boleh disembuhkan. So, hanya dua pilihan, rawatan kepada pesakit buah pinggang tahap akhir.
So dia ada dua pilihan saja, iaitu dialisis dan juga pemindahan buah pinggang. Okay. Dialisis ni dia terbagi kepada dua, iaitu kita ada hemodialisis dan juga peritoneal dialisis. Okey, kalau dah hemodialisis, macam tuan-tuan perempuan boleh tengok dalam gambar ni kan yang saya kongsikan ni. Okey, so pesakit buah pinggang tadi, okey, dia akan duduk sebelah mesin dialisis ni. Okey, dia akan dilakukan di pusat yang kata dialisis ataupun hospital dengan bantuan jururawat dan doktor. Di sini tak ada kat rumah lah kan. So dia akan singkirkan lebihan buangan dan lebihan cecair dalam badan kita menerusi mesin dialisis tadi. So ada wire yang disambungkan pada tangan kita and then darah kita akan masuk dalam mesin, dicuci and then darah yang bersih akan masuk dalam badan kita semula. So yang ini dipanggil, selalunya orang sebut sebagai cuci darah. Okay. Yang ni 1 minggu kita kena lakukan 3 kali. Okay. Satu sesi mengambil masa lebih kurang dalam 4 jam macam tu. Okay. Right. Okey, yang seterusnya adalah peritoneal dialisis. Apa beza dia kan dengan hemodialisis? Hemodialisis tadi kita kata cuci darah. Okay, tetapi peritoneal dialisis ni kita panggil sebagai cuci air. Kalau tuan-tuan boleh lihat gambar raja ni kan, ada satu beg air ni kan. Okey, dia akan singkirkan bahan buangan dan lebihan cecair dalam badan kita menerusi pertukaran cecair. So ada wire dimasukkan ke bahagian ruangan perut. So cecair yang kotor akan keluarlah dekat tiub dalam beg satu lagi. So yang ni pesakit boleh buat sendiri di rumah. Itu beza dia, boleh buat sendiri di rumah tapi dalam keadaan yang sangat steril, bersih untuk elakkan jangkitan. Tapi ingat, yang ni kita kena buat hari-hari. Satu hari lebih kurang 4 kali, satu sesi lebih kurang setengah jam. Satu kali waktu malam dan lebih kurang 3 kali pada waktu siang. Okay, alright. Okay, kemudian ada satu lagi option, pilihan kalau tak nak buat dialisis. So apa yang rawatan yang ada adalah pemindahan buah pinggang. Okey, pemindahan buah pinggang. Alright. Pemindahan buah pinggang ni orang kata merupakan rawatan yang terbaik sekali kepada pesakit buah pinggang tahap akhir. Di mana kalau kita buat pemindahan buah pinggang, kita dah tak perlu dah buat rawatan dialisis. Tetapi untuk pemindahan buah pinggang ni kita memerlukan seorang penderma yang akan berderma satu buah pinggang yang sihat kepada kita. Okay, andai kata buah pinggang itu sesuai, boleh didermakan kepada kita pesakit tadi. So buah pinggang tu akan dimasukkan ke dalam tubuh penerima. Okay, so buah pinggang yang rosak tu tak akan dikacau lah, dibiarkan saja di situ dan buah pinggang yang baru dimasukkan ni dia akan gantikan fungsi buah pinggang yang telah rosak tadi. So secara tak langsung, okay, pesakit tadi dah tak perlu dah buat rawatan dialisis. Okay, tempat yang dia buat rawatan dialisis ni boleh digantikan dengan pesakit buah pinggang tahap akhir yang baru yang memerlukan rawatan dialisis. Jadi secara tak langsung dia boleh meningkatkan kualiti hidup. So dia tak perlu buat rawatan dialisis, dia bebas dah nak pergi ke mana-mana, nak buat apa-apa aktiviti kan. Okey, tapi kena ingatlah tuan-tuan, pemindahan buah pinggang ni bukan mudah-mudah. Tak mudah-mudah orang nak bagi buah pinggang kepada kita. Rasa-rasa kita nak bagi tak buah pinggang kita kat orang? Tak kan, walaupun ahli keluarga sendiri belum tentu ada yang nak bagi, okey. Kadang-kadang ada yang nak bagi tapi dia orang kata tak sesuai ataupun keadaan kesihatan tak mengizinkan. Kalau kita tengok orang kata apa sumber daripada NTRC, okey, ramai pesakit yang memerlukan organ ni menunggu sehingga ke saat akhir nafas mereka, okey. So menunjukkan betapa struggle-nya. Dan rawatan bagi dialisis kos dia adalah sangat-sangat mahal. Okey, mencecah lebih daripada RM3,000. Itu bayangkan kos rawatan dialisis belum masuk ubat-ubatan dan sebagainya. Okey, so ini akan menyebabkan bebanan kepada keluarga. Okey, kalau kita ada ahli keluarga yang kena buat dialisis, so kos yang besar ni, okay, duit kita dah kena spend untuk rawatan dialisis tadi. Okey, so dekat sini kita dah tahu penyakit buah pinggang ni tak boleh disembuhkan, kos sangat besar. Jadi yang penting, sangat-sangat penting adalah untuk kita jaga buah pinggang kita elok. So macam mana nak jaga buah pinggang kita elok? Okay, dengan amalkan langkah pencegahan. So kat sini saya nak kongsi ada 6 langkah pencegahan yang kita boleh lakukan untuk elak daripada CKD. Yang pertamanya, kekalkan berat badan yang ideal. Okey, itu sangat penting. Kekalkan berat badan ideal. Yang kedua, amalkan pemakanan sihat dan seimbang. Kemudian amalkan aktiviti fizikal dengan kerap. Okay, kurangkan atau berhenti merokok. Hadkan pengambilan alkohol dan minum air secara secukupnya. Okey.
Untuk kekalkan berat badan yang ideal, ini penting supaya kita tak tergolong antara golongan orang yang berisiko tinggi ke arah penyakit buah pinggang kronik. Ingat lagi tak saya cakap faktor risiko tadi, antaranya adalah obesiti. That's why kita kena kekalkan berat badan yang ideal. So macam mana kita nak tahu berat badan kita ideal atau tidak? Dengan mengetahui indeks jisim tubuh kita. Indeks jisim tubuh ni maksudnya kita nak tahu berat badan kita ni sesuai tak dengan ketinggian kita. Ataupun selalu orang panggilkan BMI kan. Dia dikenali famous dengan BMI. So indeks jisim tubuh ni dia punya formula berat badan dalam kilogram bahagikan dengan tinggi dalam meter, darab tinggi dalam meter. Alright. Ini dia punya klasifikasi. Saya yakin sekarang kan bulan puasa kan, ramai orang yang monitor berat badan masing-masing kan. Selalunya bulan puasa berat badan kita akan turun. Jadi bagi anda yang dah tahu berapa berat badan, berapa ketinggian, kita boleh sama-sama kira. Ikut formula ni, berat badan, contoh let's say kata berat badan saya 60, bagi dengan tinggi 1.6 meter. Bagi sekali lagi lah tinggi 1.6. So kita akan dapat klasifikasi BMI kita berapa. So tuan-tuan boleh kira. Saya bagi masa sekejap. Ambil lah kalkulator, guna telefon ke. Kira dulu indeks jisim tubuh masing-masing. So yang tak tahu nanti lepas ni anda boleh timbang. Timbang berat badan dekat mana-mana pun ada kan. Pasar raya ke, boleh timbang. Kalau kata dah timbang, jom kita tengok klasifikasinya. Kalau kata kita dapat BMI ataupun indeks jisim tubuh kurang daripada 18.5, itu bermaksudnya kita dah kurang berat badan lah. Kemudian kalau indeks jisim tubuh antara 18.5 hingga 22.9, itu adalah berat badan yang ideal, yang optimal. Cun lah orang kata kan, cantik. Kalau kata 23 hingga 27.4 maksudnya yang tu dah lebih sikit berat badan. 27.5 hingga 32.4 itu dah lebih berat badan, kategori obese 1. Kemudian 32.5 hingga 37.4 itu kategori obese 2. Manakala lebih daripada 37.5 itu dah kategori obese peringkat 3. So tuan-tuan, perempuan, pendengar semua yang menonton, anda dah kira apa agaknya kategori berat badan anda? So let's say kalau kata dapat normal 18.5 hingga 22.9, bagi tepukan untuk diri sendiri. Alhamdulillah, tahniah. Kekalkan berat badan yang sedia ada sekarang, jaga pemakanan yang elok, buat aktiviti fizikal. Nampak tuan tepuk tangan lah, tahniah lah. Kan, bulan-bulan puasa ni berat badan pun kita turun kan selalunya. Let's say kalau kata kita kira tadi, alamak dah lebih sikit berat badan ataupun dah masuk kategori obese. Macam saya kira 60 kilo dengan tinggi 1.6, so kita dah dapat dia punya indeks jisim tubuh adalah 23. So dah terlebih. So kalau dah terlebih ni kita sarankan untuk dia kurang dan lihir. Alahan. Dari lihir no macam kau kena kotor. Target jangka pendek kita antara 5 ke 10% daripada berat badan sekarang lah. So ataupun setengah kilo ke 1 kilo seranan. So target set goal kita ni pastikan realistik. Jangan letak orang kata nak turun banyak-banyak berat badan tapi kita tak mampu nak capai. So benda tu tak realistik, so dia tak akan jadi kenyataan. Ikut saranan kita setengah kilo ke 1 kilo insyaAllah. So manakah sekarang ni bulan puasa kan. So berat badan pun senang kita nak turunkan pelan-pelan. Jadi ini boleh dijadikan sebagai satu motivasi untuk kita terus kekalkan momentum untuk turunkan berat badan secara perlahan. Sebab kalau kita jaga pemakanan melalui diet, turunkan berat badan ni kesan dia akan kekal lebih lama. Berbanding kalau kata kita ambil makan suplemen ke ubat-ubatan untuk turunkan berat badan, dia akan turun cepat, drastik. Tapi kesan dia tak akan tahan lama. Once kita stop, dia akan naik semula. Mendadak naik. So kita tak mau. So macam mana jaga berat badan yang ideal, jaga pemakanan, buat exercise. Nanti kita akan tengok details dia untuk slide yang seterusnya lah. Cuma dekat sini saya nak kongsi sikit kenapa kita concern sangat berkaitan dengan penurunan berat badan ni. Kerana kalau kita boleh lihat, tuan-tuan lihat dekat slide yang saya kongsikan, ni jumlah obesity dekat Malaysia. Kalau kita bandingkan dekat negara Asia, compare to Brunei, Thailand, Indonesia, Malaysia pada tingkat yang paling atas sekali. Maksudnya ramainya orang yang obesity yang ada dekat dalam negara kita. Kemudian yang ini pula trend berlebihan berat badan dan obesity dalam kalangan dewasa.
Ini berdasarkan indeks jisim tubuh lebih daripada 25 kilogram per meter square lah. So berdasarkan tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Mobiliti tahun 2023. Okay, trend ni kalau kita lihat menunjukkan peningkatan. Begitu juga dengan obesity abdomen pun menunjukkan peningkatan. Apa itu obesity abdomen kan? Tadi cakap obesity ni obesity abdomen. Okey, obesity abdomen ni adalah lemak berlebihan di sekitar perut. Dan kedudukan dia dekat dengan organ kita. Okey, maksudnya perut buncit lah kan. So kalau kita ambil ukur lilit pinggang, okey, lelaki dia tak boleh lebih daripada 90 cm, perempuan tak boleh lebih daripada 80 cm. Okey, itu dia punya panduan dia lah. Jadi kalau kata perut kita buncit, maksudnya terdapat banyak lemak pada sekitar kawasan perut, dekat dengan organ kita. So jadi dia tak bagus kerana dia boleh meningkatkan risiko kepada pelbagai penyakit yang serius. Okey, contohlah kata, contoh lemak ni dia dekat bahagian perut kita ni. So dekat perut ada pankreas. Pankreas dia akan hasilkan insulin. Insulin ni bantu untuk tukarkan gula untuk jadi tenaga. Tapi bila kita ada banyak lemak dekat area perut, dia akan menekan kita punya pankreas. Mungkin insulin tak dapat dihasilkan secara secukupnya ataupun insulin tak boleh keluar langsung. So dia telah mengganggu kepekaan insulin kat situ. Okay? So ini akan menyebabkan paras gula dalam darah kita tinggi. So bila kita makan benda-benda manis, bila kita minum air manis ke, okay? So gula tu tak boleh tukar jadi tenaga dan akhirnya bertukar menjadi lemak. Okay, kemudian kalau lemak berlebihan juga, dia boleh memberi tekanan kepada salur darah. So dia boleh meningkatkan risiko kepada hipertensi. Dan kalau kita perasan juga, kalau macam orang yang obes ni, kan dia akan ganggu salur pernafasan kita. Kan, bila tidur pun boleh jadi macam berdengkur. Macam itulah, okay. That's why kita suruh jaga berat badan, dapatkan berat badan yang ideal. Okay, kalau kata lebih berat badan tu sekurang-kurangnya kita orang kata ada perlu ada keinginan, motivasi untuk turun perlahan-lahan, okay. Alright, okay, yang kedua, amalkan pemakanan sihat seimbang. Untuk turunkan berat badan, dapatkan berat badan yang ideal, amalkan pemakanan sihat seimbang. Okay, pemakanan sihat seimbang ni memainkan peranan yang penting dalam melindungi fungsi buah pinggang. Okay, biasa dengar tak suku-suku separuh? Ni cara yang kita boleh amalkan. Rasanya suku-suku separuh ni memang famous kan. Banyak iklan-iklan yang mengeluarkan suku-suku separuh. Sedangkan kalau kita tengok cerita, anak-anak kita tengok cerita Upin Ipin pun ada juga kan. Dia orang nyanyi suku-suku separuh tu. Apa itu suku-suku separuh? Okay, suku-suku separuh ni, di mana suku pinggan kita mengandungi karbohidrat. Okay, pinggan yang kita makan tu 1/4 ada sumber karbohidrat. Contohnya nasi, mi, roti, bihun, kuih tiaw, makanan ruji kita kan. Ataupun pasta. Kemudian 1/4 lagi sumber protein. Ikan, ayam, daging, tahu ke kacang semua kan, telur. Dan separuh tu kita penuhkan dengan buah-buahan dan sayur-sayuran. Andai kata kita kurang makan buah, kita top up lah pinggan kita lebih dengan sayur, sebagai sumber serat, kemudian jangan lupa setiap kali waktu makan, pastikan pengambilan air kosong. Jangan ambil, elak kalau boleh elak lah. Minuman yang manis, bergula, macam soda ke, minuman tenaga ke. Sebab pengambilan air yang manis-manis ni dia menambahkan pengambilan kalori kepada kita. Sedangkan kita tak perlu pun lebihan kalori tadi kan. So kalori ni kalau kita tak guna sebagai tenaga, dia akan tersimpan sebagai lemak. Akhirnya kalau benda manis-manis ni pun dia boleh menyebabkan kita dapat kencing manis. Betul tak? Dan jangan lupa jugalah, walaupun kita makan suku-suku separuh tapi kita kena jaga jenis makanan yang kita makan tu. Kalau boleh elakkan atau kurangkan pengambilan garam, gula, bahan perasa, kemudian kurangkan pengambilan makanan diproses, orang kata pilih makanan yang segar secara semula jadi. Kalau boleh masakkan tu, kita nak kurangkan bahan perasa, kita tambah bahan-bahan herbal, rempah ratus untuk menyedapkan rasa makanan kita. Pilih makanan yang dimasak dengan cara lebih sihat. Tak kisahlah kita masak ke atau kita nak makan kat kedai ke, pilih yang lebih sihat. Contoh macam dikukus, bakar, panggang, grill. Kalau nak tumis-tumis pun gunakan minyak yang minimal. Alright. Yang seterusnya, ketiga adalah amalkan aktiviti fizikal dengan kerap.
Yang ni pun penting untuk dapatkan berat badan yang ideal. Ada orang kata, oh saya dah jaga dah berat badan, saya dah jaga dah makan untuk turunkan berat badan, tapi tak buat aktiviti fizikal. So dia akan, orang kata progress dia akan jadi lambat lah. Okay. So untuk kita dapatkan berat badan yang ideal, aktiviti fizikal ni seharusnya dilakukan dengan kerap. Okay, disarankan satu sesi lebih kurang 30 minit, 5 kali seminggu. So kalau kita totalkan dalam satu minggu adalah 150 minit. Okay. Jadi buat apa sahaja aktiviti yang kita rasakan seronok, yang kita rasa nak buat. Okay, apa saja aktiviti yang boleh mengeluarkan peluh itu tak kita anggap sebagai senaman. Jangan buat sesuatu yang macam macam terasa macam berat lah. So kalau benda tu agak berat untuk kita, orang kata sekali tu je kita buat. Lepas tu kita dah tak nak buat lagi dah. Kalau satu benda yang mudah untuk kita buat, insyaAllah benda tu akan memotivasikan kita. Selain daripada tu, mungkin kalau kita buat seseorang rasa boring kan, mungkin ajak kawan ke, adik-beradik ke, ataupun orang kata tak semestinya lah aktiviti fizikal tu kena buat kat luar rumah. Okay, dalam rumah pun boleh. Nak skipping ke, nak lagi setempat ke, nak guna apa-apa tools yang ada, ataupun buka kat social media, YouTube, ada banyak video-video yang kita boleh ikut, orang kata apa dia punya step-step, aktiviti, yoga ke, ataupun zumba ke, tu benda tu pun bagi saya membantulah dalam kita membuat aktiviti fizikal selain daripada kita buat kerja-kerja rumah tu. Okey, tapi bagi mereka yang ada obesiti ataupun masalah kesihatan, masa kita nak buat aktiviti fizikal ni dapatkan nasihat doktor terlebih dahulu lah. So jangan terus buat. Mungkin doktor akan advise jenis-jenis aktiviti fizikal yang sesuai dengan anda lah. Okey. Okey, kita teruskan. Yang keempat adalah kurangkan atau berhenti merokok. Okey, merokok kita rasanya semua orang pun tahu kan. Merokok banyak kesan negatif berbanding yang positifnya. Okey, rokok dia boleh menyebabkan orang kata apa, kerosakan pada salur darah. So bila berlaku kerosakan pada salur darah, dia akan mengurangkan aliran darah ke buah pinggang. So dia akan percepatkan kata apa, penurunan fungsi buah pinggang kita. Okay, kalau kita merokok, cuba untuk berhenti secara beransur-ansur lah ataupun pelan-pelan dengan bantuan profesional kalau perlu. Okay, kalau tuan-tuan tengok dekat slide yang saya kongsikan ni, KKM ada menubuhkan M-Quick Service untuk membantu golongan perokok untuk berhenti merokok. Okay, so anda boleh bagi golongan perokok yang rasa macam ada kesedaran, Safan mesti nak berhenti merokok lah. So macam mana cara dia kan? So anda boleh pergi ke mana-mana hospital ataupun klinik yang berhampiran untuk mendapatkan maklumat lanjut berkaitan dengan M-Quick Service ni. Ataupun anda boleh layari website dekat yang dinyatakan website jomquick.com tu. Okay, kat situ ada maklumat lah berkaitan dengan orang kata apa yang M-Quick Service ni sediakan. Okay, sebenarnya perkhidmatan M-Quick ni dikenakan oleh KKM pada November 2015. So dia menawarkan sokongan yang komprehensif untuk individu yang nak berhenti merokok. So dia merangkumi jugalah plan untuk berhenti merokok. Okay, kemudian dia ada orang kata kaunseling daripada dia punya pegawai, pegawai kesihatan disediakan. Kemudian dia ada terapi penggantian nikotin, orang kata untuk mengatasi rasa ketagihan tadi. Kemudian rawatan bersusulan. So dia support secara berterusan lah. Okay, so jadi orang kata jangan segan-segan, jangan malas, kat phone kita ada Google semua, boleh Google je. Boleh tengok banyak maklumat yang disediakan kat situ. Tak rugi pun kalau kita buka, kita baca kat situ. So just untuk maklumat tambahan, sehingga kini terdapat lebih daripada 50,000 perokok yang dah daftar dengan Jom Quick ni untuk program ni. So dan dia menunjukkan keberkesanan lah dan penerimaan yang positif di kalangan mereka untuk berhenti merokok. So membantu, sangat-sangat platform ni membantulah. Okay. Okey, baiklah. Selain daripada kurangkan berhenti merokok, alkohol juga tak terkecuali. Hadkan pengambilan alkohol. Bagi yang Muslim, kita memang dilarang. Tapi bagi mereka yang perlu ambil, ada hadnya. Bagi wanita, 1 unit sehari sahaja. Lelaki 2 unit sehari sahaja. Di mana 1 unit bagi wine adalah 75 ml. Whisky 25 mil dan bia ada 250 mil. Ini garis panduan ni terpakai jika kita perlu ambil sahaja. Kalau boleh elakkan itu adalah lebih baik. Yang keenam. Kita dah sampai yang keenam dah. Minum air secara secukupnya. Berapa banyak kena minum air?
Itu saya dah tuliskan. 2 liter ataupun 8 gelas, 6 ke 8 gelas lah sehari. So macam mana kalau kita nak cukupkan pengambilan air kita, kita boleh sukat. Okay, kalau mungkin minum pakai cawang, tak ingat lah berapa cawang dia minum. Okay, kita sukat lah guna botol kan. Kalau kita beli botol mineral yang saiz kecil 500 ml, saiz besar 1.5 liter. So total 2 liter sehari. Okay. Kenapa kita penting minum cukup air kosong? Kenapa kita wawakan minum air kosong, minum air kosong? Okay, kenapa? Sebab air kosong ni sebenarnya dia membantu buah pinggang kita berfungsi dengan lebih baik. Okay, membantu buah pinggang kita menyingkirkan toksin dengan lebih efisien. So that's why kita sarankan minum sekurang-kurangnya 6 ke 8 gelas sehari untuk pastikan buah pinggang kita kekal sihat berfungsi dengan baik. Okay, tapi jangan minum air secara berlebihan. Tak bagus juga kalau minum air secara berlebihan. Kerana dia boleh mengganggu keseimbangan elektrolit dalam badan. Kemudian dia juga akan menyebabkan bebanan kepada buah pinggang kita. So, buah pinggang kita kena kerja keras pula. Okay, nak keluarkan lebihan air yang kita minum tadi. Okay. Alright, yang ini tips saya nak kongsi. Yang manakah sekarang bulan puasa kan. Rasanya banyak kita macam aduh cukup lah minum air ni. Macam mana kan? Okay, untuk kita pastikan kekal cukup air 2 liter ataupun 8 gelas ni. Okay, so untuk pastikan kita kekal cukup, minum cukup air kosong, okay, ada tips lah. Di mana 2 cawan atau 2 gelas kita minum pada waktu pagi, okay, waktu sahur tu kan. Dan selebihnya pada waktu malam selepas berbuka puasa. Okay, once anda bangun tidur, okay, minum 1 gelas air. Kemudian kita pun sahur, makan-makan, minum 1 lagi gelas air. So dah cukup 2 gelas. Okey, kemudian selebihnya pula, okey, bila azan maghrib kita nak berbuka puasa, berdoa, okey, kita pun minum 1 gelas air kan. Dan pergi solat maghrib. After solat maghrib, minumlah 1 gelas air. Kemudian kita makan, okey, kita minum 1 gelas air lagi. Kemudian kita pergi ke masjid, okey, solat isyak, okey, minum 1 gelas lagi. Kemudian tarawih, after tarawih minum lagi 1 gelas dan akhirnya bila kita dah balik rumah sebelum nak tidur tu minum lagi 1 gelas. So bolehlah cukup keperluan 8 gelas sehari. So disarankan kalau kata kita pergi masjid, kalau boleh bawa lah bekal botol air kan kecil tu. Cukup lah untuk 400 ml. Okay, ada setengah kadang masjid disediakan air kan, ada setengah yang tak ada. Kalau tak ada tu kita boleh bawa sendirilah. So secara tak langsung ini akan membantu mencukupkan pengambilan air kosong kita. Okay, di musim bulan puasa ni lah. Okay. Alright, satu lagi slide yang saya nak kongsikan. Ini merupakan penunjuk bagi warna air kencing. Biasa kalau kita kencing, kalau kita tengok kadang warna gelap air kencing kita kan. So kalau kata colour gelap, okay, tu maksudnya kita kurang air sangat. So minum lebih lagi air. So kalau kata yang macam paras nombor 2 tu pun masih lagi kurang, dalam 2 ke 3 cawan lagi minum. Bila bawah tu dah cerah sikit, minum lagi. Dia sepatutnya cantik cerah ni lah bawah sekali. Okay, itu menandakan air kencing kita cerah dan kita dah minum cukup air. Satu lagi, jangan abaikan rasa haus. Ni bulan puasa janganlah. Tapi kalau bulan tak puasa, bila badan kita bagi signal rasa haus tu maksudnya kita kena minum. Tubuh kita memerlukan air. Okay, itu signal adalah tubuh memerlukan air. So kena minum lah bila kita rasa haus. Okay, alright. Nampaknya kita dah sampai kepada penghujung. Okay, ini nota penting kita lah. Okay, tadi kita dah cerita panjang mengenai buah pinggang. Kemudian kita dah cerita mengenai pencegahan. Okay, ada 6 langkah pencegahan yang saya nyatakan tadi dari segi kekalkan berat badan yang sihat, amalkan diet yang seimbang sederhana suku-suku separuh kan. Kemudian jadi aktif setiap hari, kurangkan atau berhenti merokok. Okay, kemudian hadkan pengambilan alkohol dan minum cukup air kosong. Okay, dan jangan lupa buat pemeriksaan kesihatan secara berkala, sekurang-kurangnya setahun sekali. Okay, ini pun langkah pencegahan yang sangat-sangat penting, okay, untuk kita mencegah. Okay, bila kita buat pemeriksaan sebab kita rasa macam saya sihat, tak ada apa-apa. Okay, tahu tak penyakit kronik ni berlaku secara senyap, secara diam. Orang kata apa? Perlahan-lahan, kita tak sedar pun progress dia dalam diam. So bila kita buat pemeriksaan kesihatan, sekurang-kurangnya kita tahu parameter dalam badan kita. Gula kita tinggi ke? Tekanan darah kita okey ke? Kolesterol darah kita macam mana? Buah pinggang kita macam mana? So bila kita cek kesihatan, kita tahu kita boleh jaga kesihatan kita. Jadi kurang-kurangnya kalau kata ada parameter yang abnormal, mungkinlah kita sediakan makan, mungkin doktor bagi ubat. Pada peringkat awal dia boleh dicegah. Okay, boleh diperlahankan fungsi kemerosotan tadi. Okay.
Kemudian, okey, untuk langkah pencegahan mungkin kita susah nak buat ke-6 perkara tadi serentak. Okey, kita mulakan dengan langkah kecil. Pilih sekurang-kurangnya 2 perkara dulu. Okey, kekalkan berat badan yang sihat ke ataupun amalkan diet yang seimbang. So macam sekarang bulan puasa. Saya rasa 2 perkara ni tak ada masalah. Okey, so kita makan pun tak banyak, kita boleh ikut suku-suku separuh. So secara tak langsung kita boleh monitor berat badan kita. Okay, sambil-sambil tu kita monitor juga pengambilan air kita. Nanti lepas puasa, okay, mungkin kita orang kata apa, boleh involve dalam aktiviti fizikal. Puasa kan kita tak berapa nak buat kan. Tapi lepas puasa boleh aktif dalam aktiviti fizikal. Kemudian bagi yang merokok, kurangkan atau berhenti merokok dan hadkan pengambilan alkohol bagi mereka yang mengambil. Setakat itu saja yang saya dapat kongsikan untuk topik kita pada hari ini. Mudah-mudahan sedikit sebanyak perkongsian saya ni memberi manfaat dan info lah kepada anda dalam mencegah penyakit buah pinggang kronik. Berdasarkan statistik yang kita tunjuk, saban tahun semakin meningkat. Benda ni membimbangkan. So kita tak nak lah, okay, kita antara golongan yang menambahkan lagi bilangan orang yang nak pergi buat dialisis. Kos dia sangat besar tuan-tuan. Okay, so elakkan adalah lebih baik. So jadi saya buka lah kalau ada sebarang pertanyaan, sebarang soalan yang dia ajukan, silakan kasih berbalik kepada kita punya pengurusi majlis Dr. Ashifah. Terima kasih banyak-banyak Puan Norena Azharuddin atas perkongsian yang sangat bermanfaat. Ada beberapa soalan sebenarnya daripada peserta-peserta webinar, tapi sebelum kita terus kepada soalan di message, ada yang nak bertanya secara langsung dengan kita punya speaker, tetamu jemputan kita? Boleh angkat tangan ya kalau ada yang nak bertanya secara langsung. Okey, sementara kita tunggu kalau ada yang nak bertanya secara langsung. Tadi Puan ada terangkan mengenai faktor-faktor risiko kan. Ada salah satu soalan bertanya bagaimanakah diabetes dan tekanan darah tinggi. Darah tinggi itu boleh menyebabkan kerosakan buah pinggang. Okey, baik. Terima kasih kepada yang bertanya. Okey, apa kaitan ni kan? Macam mana diabetes boleh rosakkan buah pinggang? Okay, macam mana darah tinggi boleh rosakkan buah pinggang? Macam saya cakapkan tadi. Okey, untuk diabetes, bila paras gula dalam darah kita tinggi, dia tak terkawal, okey, dia akan rosakkan salur darah kecil, okey, yang membawa darah pergi kepada buah pinggang. Okey, bila salur darah kecil ni rosak, so buah pinggang kita tak mampu dah menjalankan fungsinya. Okey, begitu juga dengan tekanan darah tinggi. Apabila tekanan darah tinggi, terlalu tinggi, dia akan rosakkan juga salur darah tadi. So dia secara tak langsung boleh mengganggu fungsi buah pinggang kita. Bila fungsi buah pinggang kita mula merosot, akhirnya dia boleh lead kepada penyakit buah pinggang tahap akhir. That's why kalau ada kencing manis, kalau ada tekanan darah tinggi, pastikan berjumpa doktor secara berkala. Okey, berjumpa doktor secara berkala. Okey, kalau perlu makan ubat yang doktor prescribe, makan seperti yang doktor nasihatkan. Jangan skip. Okey, sebab ada setengah orang kata, oh saya tak maulah makan ubat yang doktor bagi ni sebab kalau makan ubat ni nanti buah pinggang kita rosak. Okey, tapi sebenarnya tuan-tuan, okay, persepsi tu salah. Kalau kita tak makan ubat kencing manis, kita tak makan ubat darah tinggi, so kencing manis, darah tinggi ni tak terkawal. Bila keadaan tak terkawal, dia akan rosakkan salur darah kita dan mempercepatkan lagi keadaan kerosakan buah pinggang kita. Jadi kalau ada, pastikan kita monitor. Contoh selalunya orang tua-tua kita lah yang ada kan. So kalau mereka ada macam mana darah tinggi, pastikan jumpa doktor secara berkala. Okay. Okey, ada 2 soalan mengenai gejala ataupun symptoms yang berkaitan dengan buah pinggang. Satu ialah adakah bila ada darah dalam air kencing itu petanda kepada masalah penyakit buah pinggang kronik. Dan yang kedua ialah jika ada individu yang rasa sakit bila dia kencing, di pundi kencing, adakah itu salah satu tanda yang berkaitan dengan penyakit buah pinggang kronik? Okey, baik. Terima kasih kepada yang bertanya 2 soalan tadi kan. Okay, dua-dua related lah. Okey, kalau terdapat kehadiran darah dan air kencing, macam saya nyatakan tadi,
tanda-tanda sesuatu yang kita boleh lihat. Biasanya kencing warna kuning ataupun warna orange tapi tiba-tiba warna merah. Maksudnya terdapat kehadiran darah. Okay, kalau bagi buah pinggang yang sihat tak boleh ada protein, gula atau darah. Maksudnya kalau ada salah satu mana-mana bahan tersebut maksudnya mungkin buah pinggang kita tu ada masalah. Tapi kita tak tahu punca dia apa. Okay, tak semestinya darah tadi disebabkan oleh kerosakan buah pinggang. Okay, mungkin juga disebabkan oleh perkara lain. Contohnya orang kata pembentukan batu karang ke, ada berlakunya jangkitan. Jadi orang kata pemeriksaan lanjut tu memang penting. Kalau nampak terus segera pergi klinik atau hospital bawah perak untuk cek. Sebab kita tak tahulah mungkin sakit buah pinggang ataupun perkara lain. Okay. Kemudian sakit pada pundi kencing. Sama juga, tak semestinya disebabkan oleh CKD. Sakit pada pundi kencing kadang-kadang ini merupakan macam tekanan. Kalau kita tahan kencing terlalu lama pun, kita boleh rasa sakit pada pundi kencing kan. So apa-apa pun nasihat saya bila kita rasa sesuatu yang macam abnormal pada diri kita, segera berjumpa doktor, dapatkan pemeriksaan dengan lebih lanjut. Sekarang kata banyak benda-benda tak semestinya CKD saja, mungkin ada penyakit lain. So jadi kita nak dapat kepastian, so kita tak nak ragu-ragu, pergi berjumpa doktor, cek, buat pemeriksaan. So kita boleh cek sama ada cek daripada darah kita ataupun cek daripada air kencing lah. Kalau darah kita boleh cek jumlah kreatinin, kemudian kita boleh cek GFR, kadar penapisan darah kita nak tengok kadar kefungsian buah pinggang kita. Ataupun kita cek daripada air kencing, kita boleh cek kadar albumin, kadar urea kita macam mana. Itu saja. Nampaknya ada yang angkat tangan. Ya, betul. Sebelum kita teruskan kepada yang angkat tangan tadi, jadi just summarisekan apa yang Puan Norina cakap tadi. Kalau ada gejala-gejala seperti dalam darah dalam air kencing, dia adalah petanda kepada penyakit buah pinggang walaupun tak semestinya penyakit buah pinggang yang kronik. Betul Ya. Okey. Ada yang angkat tangan tadi daripada nadi jengka kalau saya tak silap. Saya dah bagi akses untuk onkan your microphone. Boleh bertanya jika nak tanya secara langsung. Assalamualaikum Puan. Ya, waalaikumsalam. Saya Fiza daripada Nadi Felda Jengka 16. Saya ada dua soalan. Yang pertama, tadi salah satu macam punca sebab disebabkan keturunan kan? Ke genetik? Okey, keturunan tadi. Okey, jadinya macam saya, abang saya dia ada sakit buah pinggang dan dia dah meninggal. Okey, adakah saya berpotensi juga untuk dapat disebab apa tu? Saya pernah ada masalah bocor. Maksudnya ada bacaan protein dekat air kencing tu semasa mengandung. Adakah selepas saya beranak tu masih ada kebocoran tu lagi? Sebabnya saya ada buat medical check up. Doktor tu cakap bacaan tu okey je, jadi saya confused. Sebenarnya okey ke tak okey? Ke dia sangkut masa mengandung sahaja? Okey, terima kasih puan yang bertanya. Okey. Yang first tadi tanya soalan berkaitan dengan keturunan. So abang ada. So macam saya cakap tadi, kalau kata ahli keluarga kita ada, terutama mak atau ayah, yang ni ada abang kan. So orang kata potensi kita nak dapat penyakit yang sama tu lebih tinggi berbanding dengan orang yang tak ada. Potensi dia lebih tinggi. So maka pemeriksaan kesihatan tu sekurang-kurangnya setahun sekali cek. Bila kita cek tahap kesihatan, so kita boleh tahulah macam mana paras orang kata apa dalam darah kita macam mana, tahap kesihatan kita macam mana. So benda tu orang kata kita rasa macam okey bila dah cek, oh okey saya okey alhamdulillah. Okay, kalau kata ada parameter yang tinggi sikit, oh kita boleh jaga. Okay, ataupun mungkin doktor akan prescribe ubat untuk cegah pada peringkat awal. Okay, apa-apa pun buat pemeriksaan kesihatan sekurang-kurangnya setahun sekali. So kalau ada kencing manis, ada darah tinggi, okay, benda tu merupakan faktor risiko utama yang saya cakap lagi. Benda tu lagi kita kena tekankan. Okay, cek kesihatan, kemudian jaga tekanan darah tinggi, jaga kencing manis. Sebab kalau kita tak jaga kencing manis, darah tinggi, dia akan mempercepatkan progres kemerosotan buah pinggang kita tadi. Okay. Kemudian berkaitan dengan berlakunya kebocoran protein. Ada setengah kadang semasa mengandung saja, tapi puan pernah cek tak selepas mengandung? Tadi puan kata macam okey kan bacaan dia. Okey, kalau boleh cek secara regular. Maksudnya kita tak buat pemeriksaan tu sekali saja. Okey, kita kata okey lah. Tapi lepas tu kita buat lagi. So bila 2-3 kali kita buat, kita rasa macam oh memang result kita okey, tak ada masalah. Yang tu okey lah. So nasihat saya regular lah, pemeriksaan kesihatan secara regular.
Okay, Okey, baik. Terima kasih. Ya. terima kasih sama-sama. Nadi Felda jangka 16. Okey, ada dua soalan berkaitan dengan saringan Puan Norina. Bila umur yang sesuai untuk mula membuat saringan untuk kesihatan buah pinggang dan terutamanya sekiranya seseorang individu itu mempunyai masalah darah tinggi dan kencing manis. Okey, terima kasih kepada yang bertanya. Okey, sebenarnya dia tak ada orang kata apa nak tunggu bila-bila. Okey, lagi-lagi kalau dah ada kencing manis, ada darah tinggi. Bila yang saya pasti, kalau kata ada kencing manis, darah tinggi, mesti kita akan jumpa doktor kan. Jumpa doktor tu secara berkala. Okey, please monitor kencing manis, darah tinggi kita. Okey, pastikan keadaan kita dalam keadaan yang optimal. Okey, kalau doktor bagi makan ubat, makan ubat seperti yang diprescribe. Okey, ikut nasihat dia lah. Okay, sebab macam kita cakap tadi, kencing manis, darah tinggi ni memang punca utama. Okay, dalam statistik pun menunjukkan yang kencing manis ni separuh daripada mereka yang ada buat dialisis, mereka ada kencing manis. 1/3 daripada yang buat dialisis memang ada darah tinggi. So dua perkara utama tu kalau kita tak jaga, dia boleh orang kata apa menyebabkan penyakit buah pinggang. Okay. Puan boleh explain lebih sedikit mengenai ujian-ujian saringan yang berkaitan dengan ujian saringan. Okey. Kalau kata kita buat saringan kesihatan yang biasa kan. Okey, so kita boleh cek tekanan darah, kita boleh cek gula, okey, kita boleh buat cek kolesterol, tinggi, berat. Okey, penting juga tinggi berat tu kita monitor sebab kita nak tahu indeks jisim tubuh kita, berat badan kita sesuai ke tidak dengan ketinggian kan. So buat saringan kesihatan. Okey, kalau saringan kesihatan okey. Kalau kata saringan kesihatan ada menunjukkan tanda-tanda yang abnormal, okey, lebih baik buat pemeriksaan dengan lebih menyeluruh. So macam saya cakap tadi, kita boleh cek melalui ujian darah ataupun ujian air kencing. So dekat situ kita boleh memastikan tahap kesihatan kita. Terutama tadi mereka yang ada orang kata apa faktor utama CKD dan juga darah tinggi. So dia tak ada had masa, bila kita tahu je kita ada, cek selalu, cek secara regular, cek secara berkala. Jangan tangguh-tangguh, jangan tunggu-tunggu. Sebab penyakit buah pinggang ni dia berlaku secara senyap. Kita tak tahu pun progres dia. Kita rasa saya sihat. Okay, so tiba-tiba satu hari keluar tanda-tanda atau gejala. Bila dah keluar tanda-tanda atau gejala, maksudnya buah pinggang kita fungsi dia memang dah merosot, dah menurun. Di kala itu ianya tak boleh disembuhkan. That's why kata apa, kita sangat saran-sarankan pemeriksaan kesihatan tu sangat penting. Tak perlu tangguh-tangguh. Bila kita rasa macam pergi cek je terus. Tak semestinya nak kena pergi hospital. Kita boleh pergi ke farmasi pun boleh juga. Kan ada yang berbayar. So kalau kita nak cepat, kadang kita pergi klinik kita rasa macam lambat sikit sebab kena tunggu ramai orang. Tapi pergi ke farmasi pun boleh. Tak ada masalah. Betul tu Puan. Penyakit buah pinggang kronik ni tahap 1 dan tahap 2 sebenarnya biasanya tidak mempunyai gejala kan. Jadi sangat penting saringan kesihatan dilakukan. Okey, Hazlini ada nak bertanya soalan? Assalamualaikum Puan. Salam. Saya nak bertanya. Okey, saya ada buat check up, memang monthly ada buat lah. And then nak tanya, macam mana kita nak macam saya kalau buat cek darah kan, cek darah mesti ada protein sangkut, ada satu bacaan dia. Tapi bila kita buat check up, saya punya bacaan untuk buah pinggang semua okey. Tapi bila saya tengok kan, macam saya monitor jugalah, bacaan tu ada protein sangkut satu, lepas tu bila kita buang air kecil kan, kadang-kadang ada juga buih Puan. Tu saya nak tanya, macam mana kalau kita nak hindarkan protein tu Puan? Sebab bacaan buah pinggang semua okey, darah tinggi semua kontrol. Tu macam mana Puan? Okey, baik. Terima kasih yang bertanya. Okey, ini berkaitan dengan protein kan. So tadi cek protein tu dekat mana? Klinik ke, farmasi ke ataupun pergi ke hospital? Ke cek sendiri? Saya memang regularly check up dekat hospital Puan. Memang ada jumpa dengan doktor. Lepas tu ada tanya dengan doktor apa-apa tak? Saya tanya saya punya doktor, dia kata semua okey, bacaan okey, tapi itulah ada sangkut protein. Saya takutlah juga sebab buah pinggang ke apa, tapi doktor kata kalau buah pinggang dia punya ada bacaan-bacaan dia mungkin ada tinggi kan, dia ada monitor. And then so far bacaan tu okey je dia kata. Dia kata kalau dia monitor dulu, kalau misal kata ada naik tinggi dia akan rujuk pada pakar buah pinggang.
Okey, baik. Okey, dari segi medical saya tak boleh nak explain, tapi memandangkan Dr. Puan kata macam okey, akan pantau keadaan Puan, okeylah. Okey, cuma saya boleh terangkan faktor yang boleh menyebabkan kehadiran protein dalam air kencing. Okey, tak semestinya dia disebabkan oleh orang kata apa, penyakit buah pinggang tahap akhir. Okey, tetapi contohnya kalau kata kita demam, kemudian dari segi pengambilan ubat-ubatan, pun ada ambil suplemen apa-apa ke, okey, ataupun berlakunya jangkitan, ataupun kita ada buat aktiviti yang berat, ataupun kita ambil sebarang protein suplemen, okey, dengan kadar yang tinggi, so itu pun akan menyebabkan pengeluaran protein dalam air kencing. So Puan kena macam review balik, ada tak benda-benda tu yang Puan lakukan ataupun Puan ambil. Sebab itu antara faktor yang menyumbang kepada kenapa dalam air kencing kita boleh ada buih. Betul tu Puan. Actually saringan tu bukan sahaja kepada ujian air kencing tetapi juga kita tengok ujian darah untuk buah pinggang juga untuk tengok fungsi buah pinggang kan. Okey, lagi satu soalan adalah berkaitan dengan sama ada CKD ataupun penyakit buah pinggang kronik ni boleh reverse atau tidak, dan jika seseorang yang sudah ada penyakit CKD ni apa antara pemakanan-pemakanan yang perlu dijaga? Okey, baik, terima kasih yang bertanya. Okey. Boleh reverse ke tidak? Okey, itu penting. Okey, macam saya cakap tadi, penyakit buah pinggang kronik ni, okey, dia tak boleh sembuh dengan makan ubat. Kerana kerosakan yang berlaku pada buah pinggang ni adalah secara kekal. Total loss tadi kan. Bila rosak, dia tak boleh disembuhkan. Okey. So maksudnya dia tak boleh reverse lah. Okey, cuma kita boleh kontrol dari segi menjaga pemakanan kita ataupun doktor akan memberi ubat-ubatan untuk memperlahankan progres. Tetapi kalau kita orang kata apa, sedar daripada peringkat awal, tahap 1, tahap 2 insya-Allah lah. Okey, benda tu boleh kita hold kan. Tetapi kalau dah peringkat teruk 3, 4, 5, okey, benda tu memang tak boleh nak ubah. Just boleh perlahankan saja progres kerosakan buah pinggang tadi. Okey, penurunan fungsi buah pinggang tu boleh diperlahankan. Okey. Kemudian yang di samping itu, okey, jaga pemakanan pun memang penting juga. Okey. Sebab penyakit buah pinggang kronik ni, okey, dia memang tak boleh disembuhkan. Okey, itu kata kunci dia lah. Okey, kemudian dari segi CKD, pemakanan. Okey, pemakanan, okey, dia senang saja. Kalau bagi orang yang sihat, okey, macam saya cakap tadi, amalkan suku-suku separuh. Elak gula, garam, minyak, okey, lemak-lemak tu, bahan terproses, okey, itu. Kemudian pilih pemakanan yang sihat. Tapi mereka, bagi mereka yang dah ada, contohnya dah ada kena penyakit buah pinggang lah. Okey, tahap 1, tahap 2, okey, dia just orang kata jaga makanan secara sederhana. Okey, benda-benda yang dilarang kepada pesakit buah pinggang, contohnya makanan yang ada potasium, kalium tu kan, ataupun fosforus. Okey, benda tu kita cuba boleh kurangkan sebab waktu tu buah pinggang masih lagi berfungsi walaupun fungsinya dah kurang. Tetapi bila masuk peringkat 4, peringkat 5, benda-benda yang mengandungi macam saya cakap tadi, fosforus, kalium, potasium tu, okey, benda tu memang kena elakkan sebab fungsi buah pinggang berkurang. Maksudnya buah pinggang dah tak mampu dah untuk menapis, mengeluarkan sisa-sisa bahan daripada yang kita makan tadi. Contohnya dari segi pengambilan protein, kalau buah pinggang tahap akhir ni, dia tak mampu dah nak keluarkan sisa metabolisme protein tadi dengan baik daripada tubuh badan kita. That's why kalau kata orang biasa, jaga pemakanan secara sihat. Kalau ada tahap 1, 2, 3, just makan secara sederhana. Okey, bila tahap 4, 5, okey, yang itu kena restrict sikit lah. Jaga betul-betul pemakanan. Tapi waktu 4 atau 5 tu sebenarnya kita dah rujuk doktor kan. So doktor dah advise apa yang patut kita makan, apa yang tak patut kita makan. Okey, saya rasa mungkin soalan yang terakhir sebab kita pun dah hampir sejam bersama dengan Puan Norena. Kalau Puan boleh ulas sedikit mengenai pengambilan air, adakah ia mengikut berat badan dan juga untuk yang mempunyai penyakit buah pinggang kronik pada tahap-tahap yang tinggi lah seperti tahap 4 dan yang severe. Okay, baik. Soalan yang terakhir. Okay, suka untuk saya jawab berkaitan dengan air ni kan. Okay, macam kita, saya cakap tadi, maaflah ada bunyi tiba-tiba mengapi kat sini kan. Yang kita sarankan tadi, pengambilan air sekurang-kurangnya 6 ke 8 gelas sehari ataupun 2 liter. Okay, so pengambilan air penting bagi membantu kita berfungsi untuk menapis lebih efisien lah untuk menapis toksin, sisa-sisa kumuhan daripada badan kita.
So kalau kita tanya berdasarkan berat badan, kalau berdasarkan berat badan dia 30 ke 40 ml per kilogram. Let's say kata berat 60, so kita darabkanlah dengan 30 ml. Okey, maksimum dia 40 ml. 2000 lebih kurang berapa? 2400 40 darab 60. Dia bukan 2400. So dia punya julat kalau orang berat 60 antara 1800 ke 2400. Okey. Itu kalau kita nak kira ikut per kilogram lah. Okay. Kemudian dari segi pengambilan air juga jangan terlalu berlebihan. Okay, ada setengah orang kata macam dia makan suplemen. Dia syorkan bila anda makan suplemen ni anda kena minum air lebih-lebih. So untuk menyah toksin lah apalah. Ambil 3 ke 4 liter sehari. Yang sebenarnya bila kita minum air terlalu banyak, ini tak bagus sebab dia akan mengganggu elektrolit dalam badan kita. Dan juga dia akan membebankan fungsi buah pinggang. Buah pinggang kena kerja keras. Dia nak buang air berlebihan yang kita minum tadi. So yang tu tak bagus lah, kesian dekat buah pinggang kita kan. Kemudian dari segi yang kata pengambilan air untuk mereka yang ada sakit buah pinggang. Macam kita tahu sakit buah pinggang ada 5 tahap. 5 tahap dan juga yang buat dialisis. Tahap pertama, kedua, ketiga, yang itu minum macam biasalah secara sederhana. Minum macam biasa, jangan berlebihan. Sebab kita tahu fungsi buah pinggang kita dah semakin berkurang. Tapi bila tahap, orang kata apa? Tahap ke-4, tahap 5 tu memang tak boleh minum air banyak. Selalunya doktor akan advise untuk kurang minum air. Sebab bila buah pinggang kita tak berfungsi dengan baik, air dalam badan tak boleh dikeluarkan. So bila tak boleh dikeluarkan, kalau kita minum banyak air, dia menyebabkan pengumpulan air pada kawasan tisu yang lembut. So akan jadi bengkak-bengkak lah. So yang itu kita tak mau. Kemudian kalau kata yang sama jugalah yang buat dari situ macam tu juga. Okay? Okey, saya rasa setakat ini dulu. Ada yang angkat tangan ke tadi? Tak ada kan? Ada yang nak tanya lagi? Ada yang angkat tangan ke? Sorry, saya tak perasan tadi. Okey, sekejap. Okey, boleh unmute kan your microphone? Sorry. Siapa yang angkat tangan tadi? Boleh bertanya? Dengan Puan Norina? Suwati. Nak bertanya ke? Ada yang nak bertanya? Oh, okay. It's okay. I think dia tersilap tu. I think setakat tu dulu, Puan Norina. Gout pun boleh jadi punca? Boleh. Jawapannya boleh. Ya. Ya, betul. Gout pun boleh jadi punca kepada penyakit buah pinggang kronik. Okey, setakat tu dulu kita punya webinar pada hari ini. Ada beberapa soalan lagi yang kita tak jawab secara langsung. Tetapi sebenarnya Puan Norina dah sentuh di dalam perkongsian beliau. Jadi kalau ada yang nak dengar balik perkongsian daripada Puan Norina, boleh pergi ke Facebook Nadi Malaysia dan dengar recording daripada Puan Norina. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Puan Norina Azharuddin dan juga Yayasan Buah Pinggang Kebangsaan National Kidney Foundation of Malaysia kerana sudi bersama kita di dalam slot Nadi Kesejahteraan Kendiri pada hari ini. Terima kasih Puan. Ya, terima kasih banyak juga diucapkan kepada Dr. Syifa dan juga pihak Nadi kerana menjemput kami daripada Yayasan Buah Pinggang lah. Untuk menyampaikan kesedaran tentang betapa pentingnya untuk kita jaga kesihatan buah pinggang. Mudah-mudahan sedikit sebanyak info tadi yang saya sampaikan tu memberi manfaat, memberi panduan sama-sama kita jaga buah pinggang. So untuk kita tidak contribute kepada peningkatan bilangan orang yang membuat dialisis. Jadi saya harap semua dapat ambil pengajaran bahawa penyakit buah pinggang ini boleh dicegah dan perlu dicegah kerana penyakit ini tidak boleh dirawat dan membawa kesan kesihatan yang sangat signifikan kepada kita lah. Ya. Okey, setakat itu dulu. Terima kasih kepada semua. Kalau ada yang belum isi borang kehadiran, jika nak isi ada terdapat di message comment section. Boleh isi borang kehadiran. Okey, setakat itu saja dulu. Terima kasih Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.